Apa ni, Dik? Barang makin kurang. Sale tak ada. Apa cerita? Tadi kawan adik datang. Dia nak beli emas. Dia lupa bawa duit. Adik bagilah dia hutang dulu. Itulah, Dik. Kawan sikit bagi hutang. Kawan sikit bagi hutang. Bila kita nak kaya? Bukan orang lain. Ayah, kawan adik. Kalau dia tak bayar, macam mana? Anak Marcelo depan rumah kita je, ayah. Kalau dia tak bayar, adik pergilah rembat pasu bunga depan rumah dia. Apa susah? Lepas ni, ayah tak nak dengar lagi adik bagi hutang kat kawan. Faham? Tapi kan ayah, kalau bukan kawan yang nak support kita, siapa yang nak support? Sport. Kalau betul dia nak support, dia datang beli cash. Bukan datang ambil hutang. Faham? Ya. Adik janji, lepas ni, adik tak akan bagi siapa-siapa hutang lagi dekat kedai kita. Okey, ayah? Oh. Dah, ayah nak balik. Nak balik dah? Baguslah. Nanti sampai dekat rumah, adik buat susu, ayah tidur Adik je. Awak kerja elok-elok tahu? Ayah. Bel. Buat apa dengan ayah Raymond? Ayah saya ni dia ada masalah Airborne Syndrome, bang. Dah lama dah. Oh, gitu. Lama dah jadi gitu ya? Dulu dia tak macam ni. Dulu dia okey. Sejak dia punya bisnes dah bankrupt sebab kuat sangat bagi kawan hutang. Itu dia punya mental total loss tu. Bang, ini kedai Muslim Gold Bandar Kota Tinggi Ya, Muslim Gold Bandar Kota Tinggi. Saya ada dengar juga Muslim Gold dia punya emas tu harga paling murah di dunia. Betul ke? Betul dah tu. Dekat sini apa yang ada je? Ada semua ada. Gelar tangan, gelar tekuk, cincin, gelar kaki, golbar pun ada. Oh, semua ada lah. Komplit lah. Oh, sesuai sangat lah untuk siapa-siapa nak beli emas cari dekat Muslim Gold Bandar Kota Tinggi. Ya. Paling penting sekali, harga dia paling termurah di dunia. Paling murah di dunia. Okeylah tu. Okeylah bang, saya balik dulu sebab saya nak jaga ayah saya. Okey, terima kasih. Jaga mak lihat ayah Raymond. Nampak kau berat dah. Abang nak cakap ayah saya Ada. Takut nurun demo pula. nurun kat saya. Oh, demo nampak berat dah. Mana ada? Mana ada bang? Jangan cakap macam tu dekat saya. Saya lepuk kan. Terima kasih. Sakit. Tak ada dalam skrik ni tepuk-tepuk ni.